Assalamualaikum dan hai semua. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan cara untuk menghasilkan model kipas 3D di Blender. Apabila anda membuka perisian Blender, paparan awal akan menunjukkan beberapa pilihan di skrin utama. Untuk memulakan, klik sahaja pada kawasan kosong di luar kotak skrin tersebut. Untuk langkah pertama, pilih objek cube. Kemudian, tekan kekunci X untuk memadam objek tersebut daripada paparan. Seterusnya, tekan kekunci Shift A, pilih Mesh, kemudian pilih silinder. Sekarang, tekan kekunci Extend Z untuk mengecilkan silinder tersebut. Seterusnya, tekan Tab untuk menukar paparan kepada Edit Mode. Tekan kekunci Ctrl R dan letakkan garisan tersebut di bahagian sisi badan kipas. Kemudian, tekan kekunci S bagi meluaskan bahagian badan kipas tersebut. Kita tukar ke Face Select dan klik pada permukaan atas itu. Tekan kekunci I untuk membentuk bulatan pada permukaan atas. Tekan kekunci E untuk menaikkan bahagian tersebut ke atas bagi membentuk tiang kipas. Seterusnya, pergi ke bahagian bawah badan kipas. Tekan kekunci I untuk buat bulatan. Sekarang, ulang sahaja langkah tadi. Sekarang, pilih bahagian hujung, kemudian tekan kekunci Alt dan klik 2 kali untuk keseluruhan lingkaran. Sekarang, tekan kekunci E dan tolakkan sedikit ke dalam. Tekan kekunci Tab dan tukar semula ke Object Mode. Seterusnya, klik kanan pada badan kipas dan pilih Shade Smooth untuk menghasilkan permukaan yang lebih licin. Kini, sebahagian daripada kipas telah siap. Seterusnya, tukar viewpoint ke pandangan atas. Tekan kekunci Shift A, kemudian pilih Mesh dan cari Plane. Sekarang, klik Move dan gerakkan objek tersebut sedikit ke kiri. Sekarang, klik Scale atau tekan kekunci S, kemudian kecilkan sedikit saiz objek. Sekarang, kita lebarkan sedikit objek tersebut supaya membentuk bilah kipas. Tekan Tab untuk masuk ke Edit Mode. Seterusnya, tekan Ctrl R dan letakkan potongan tersebut di bahagian tengah bilah kipas. Tekan Vertex Select untuk memilih titik pada objek. Klik Scale dan gerakkan sedikit ke hadapan untuk membentuk bucu pada bilah kipas. Tekan kekunci Tab untuk kembali ke Object Mode. Klik kanan tertikus pada objek, pilih Set Origin, kemudian tekan Origin to 3D Cursor. Tekan kekunci Shift T untuk menyalin bilah kipas tersebut. Tekan kekunci R dan putarkan bilah kipas tersebut. Ulang langkah yang sama dengan tekan kekunci Shift T dan R untuk membentuk bilah kipas yang ketiga. Bilah kipas kita telah siap sepenuhnya. Tekan kekunci Shift A, kemudian pilih silinder. Kita akan mengecilkan saiz objek dengan tekan kekunci S. Tekan kekunci G, kemudian gerakkan objek tersebut sedikit ke atas. Sekarang, tekan kekunci Tab ke Edit Mode, pilih Face Select, kemudian klik pada bahagian atas objek dan tekan kekunci S untuk kecilkan bahagian atas.
Tekan kekunci Ctrl R dan letakkan potongan tersebut di bahagian tengah objek. Tekan kekunci S untuk mengembangkan sedikit objek tersebut. Tekan kekunci Tab untuk kembali ke objek mode, klik pada objek, kemudian klik kanan tertikus dan pilih Shade Smooth. Sekarang, tekan kekunci Shift D. Tekan kekunci J untuk naikkan objek ke bahagian atas. Tekan kekunci R untuk memutarkan objek tersebut. Sekarang, penutup kipas kita telah siap. Untuk kemaskan lagi bentuk kipas, ulang langkah yang sama seperti sebelumnya. Sekarang, kipas kita telah siap sepenuhnya. Sekarang, kita akan mewarnakan kipas. Langkah pertama, tekan kekunci Shift dan klik ketiga-tiga bilah kipas, kemudian klik kanan dan pilih Join. Klik Preview Mode untuk paparan yang jelas. Klik pada Material Properties, kemudian tekan New. Seterusnya, klik pada Base Color dan pilih warna putih. Ulang langkah yang sama untuk bahagian yang lain. Sekarang, model kipas 3D kita telah siap sepenuhnya. Pergi ke menu, pilih Save As, kemudian berikan nama model kipas dan klik Save As. Itu sahaja untuk tutorial kali ini. Semoga penerangan yang diberikan membantu anda memahami dengan lebih jelas. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba.